First step lepas dah register semua benda tu, okay, so first kali kita kena masukkan, pergi dekat indicators, pergi dekat indicators atas ni, lepas tu tekan dekat Lami RSI Strategy with Risk Control, okay. Lepas tu, lepas klik ya, nanti dia akan keluar semua benda dekat dalam. Okay, ada satu setting yang kita kena buat. Okay, first setting yang kita kena adjust adalah ni. Okay, kita tekan dulu settings ke atas ni. Pertama, pergi dekat input. Okay, so input, lepas tu uncheck enable stop loss. Okay, so enable stop loss ni, kalau siapa nak pakai stop loss, gunalah stop loss. Siapa yang tak nak pakai, tak payahlah. Okay, so kita uncheck dia dulu dekat enable stop loss ni yang pertama. Lepas tu yang kedua, under properties. Okay, biarkan semua benda. Tick dekat bawah ni on bar close. Okay, scroll paling bawah, cari nombor 2 last ni. Tick dekat on bar close. Okay. Alright, lepas tu yang ketiga ada satu benda lagi kita kena uncheck, yang mana kita akan cuba uncheck dekat threads on chart. Okay. Kita uncheck dekat threads on chart saja. Alright. Okay, dah settle. Okay. So dah settle lah. So inilah benda ni. Alright, lagi satu benda, kalau just in case kalau kita tak nak dia sebelah kanan, agak-agak nampak macam dia mengganggu penglihatan. So apa yang kita boleh buat, kita double klik dekat atas tu tadi. Lepas tu kita boleh adjust dia mungkin dekat top left. Okay, kita adjust dia ke top left. So maksudnya dia keluar dekat area sini lah, ataupun top bottom lah. Sebab bagi saya benda ni serius ni memang sangat penting. Bagi saya penting sebab untuk sebelum saya buat apa-apa decision, saya akan tengok dulu. Saya akan tengok dulu. Okay. Okay, dah settle. Okay, so semua dah keluar lah. Ni even 15 minit, 30 minit pun ada bagi tahu apa kita kena buat. 15 minit pun ada bagi tahu juga. Okay, right. Sekian, itu saja benda yang paling penting. First kali selepas kita nak setting dekat dalam ni.